ke masjid. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Walillahi mulku samawati wal ard. Wa yawma taqumu sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun. Sadaqallahul azim. Ayat 27 dalam surah Jasiyah juzuk yang ke-25. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw taghfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwah tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Imam Muslim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya dihormati ya fadil Tuan Imam, ya dikasihi Tuan Pusi dan Safi JK, dimuliakan para alim ulama dan sahabat asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bahkan juga kita doakan bersama, alhamdulillah, pada petang ini Allah izinkan mudah-mudahan kelangsungan juga berlaku pada kita dalam kelangsungan yang terdahulu, bahkan juga yang akan mendatang dalam kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga berhimpun kita di dalam sepenuhnya perjalanan berkaitan pada ketaatan maupun kepatuhan yang hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doakan, yang kita rafakkan, moga-moga menjadi suatu nilai yang paling besar dalam kehidupan kita, yang akan menisbahkan kita suatu perjalanan yang akan menyebabkan kita ini mendapat tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sambungan kepada kita pembacaan pada hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimallahu taala, memasuki pada hadis yang ke-26, sambungan kembali apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia disebutkan oleh Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bura dalam tajuk berkaitan al-islahu bainan nas, iaitu mengislahkan hubungan di antara manusia dan menghukumi ataupun mengadili di antara kedua-duanya. Maka topik dalam petang ini dia masuk pada satu perkataan yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang berjalan ke masjid. Dalam matan hadis ini berbunyi wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Cerita tentang setiap langkah-langkah, iaitu berjalan ke masjid, itu ila salah. Dalam mendatangi tentang salat berjemaah tersebut, ia juga adalah satu bentuk yang dinamakan sedekah. Sebab tu bila sebut tentang al-masyi, yakni cerita tentang berjalan, tentang as-salah, ini suatu pendekatan yang dibawakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sokongan yang paling mendalam yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tajuknya berjalan menuju pada tempat salat. Maka Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bura menyebut bahawa
Ini satu sokongan yang cukup mendalam yang didatangkan dalam hadis ini sebenarnya untuk melakukan salat dengan berjemaah. Untuk mendatangi tentang salat fardu berjemaah ini dalam kaedah berjalan. Maksudnya dalam perjalanan yang pelbagai semata-mata untuk memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita menyebut amalan-amalan yang lazim pada kita berkaitan pada berjalan untuk memakmurkan masjid sebagai contoh. Dia bukan hanya terhenti dalam salat semata-mata, tapi juga lebih kepada bagaimana berkaitan pada iktikaf, menghadiri kepada majlis ilmu sebagai contoh, ataupun amalan-amalan lain yang menisbahkan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu item yang kita bincang dalam petang ini, dia lebih khusus bila mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, iaitu berjalan ke tempat mengerjakan sembahyang. Ini satu bentuk yang kalau kita nisbahkan bahawa ia satu sokongan yang cukup paling mendalam didatangkan pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan kita juga itu nisbahnya yang Nabi kata ia jugalah satu bentuk sedekah. Satu bentuk kesempurnaan yang ada dalam kehidupan manusia. Dia bukan hanya sedekah dengan harta semata-mata, tetapi yang lebih utama bila mana dilengkapkan kehidupan kita ini dengan sebutan yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan ke tempat mengerjakan sembahyang juga adalah satu bentuk sedekah. Sebab itulah bila kita balik pada hadis yang lain juga, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagai contoh, ya anda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi bersabda, qala man ghada ilal masjidi, yakni berpagi-paginya dia pergi ke masjid pada waktu pagi ataupun pada waktu petang sebagai contoh, a'addallahu lahu, yakni Allah menyediakan padanya, yakni janji Allah Subhanahu wa taala, satu tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Setiap mana dia pergi pada waktu pagi maupun di waktu petang, Allah sediakan dia berada dalam tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang paling mudah kita sebut dalam petang ini bahawa ini satu bentuk keistimewaan. Keistimewaan yang dinyatakan sebagai keuntungan yang paling tinggi pada kehidupan manusia. Berjalan ke tempat mengerjakan salat, kita khususkan berjalan ke masjid, melakukan perjalanan ke masjid dalam melakukan ibadah yakni salat. Apa janji Allah? A'addallah, Allah sediakan padanya di waktu pagi, waktu petang, tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam pendekatan wahyu sebagai contoh, Allah menyebut ada golongan ini sebenarnya mereka mengalami tentang kerugian bila mana berada di padang mahsyar. Apa sebab? Istilah yang paling mudah, mereka kehilangan tempat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang rugi bila Allah kata walillahi mulkus samawati wal ardi wa yauma taqumus saah. Allah menyebut kepunyaan Allah lah yang berada pada langit maupun pada bumi, wa yauma taqumus saah, bahkan persoalan berkaitan yaumul qiyamah ialah penguasaan pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intipati sebenarnya bila Allah kata yauma idzin yakhsarul mubtilun, ada makna si rugi. Rugi ketika mana berada di padang mahsyar. Sebab dia mahu membawa suatu elemen disebutnya benda yang tidak menguntungkan padanya. Maksudnya benda yang tidak menisbahkan dia akan mendapat tempat dalam syurga Allah. Sebab tu kupasan disebutkan oleh Syekh Muhammad Batawali, dia menyebut bahawa siapakah dinamakan golongan al-mubtilun. Istilah mudah kita dalam petang ini, golongan inilah golongan yang kehilangan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita sebut kehilangan tempat dalam syurga, ia satu benda yang bukan main-main. Dia bukan persoalan yang kita kata kita perlu biarkan. Membaca wahyu, membaca Al-Quran, dia akan mendidik pada kita suatu pegangan utama. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan supaya kita tidak berada dalam kelompok golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kita membacakan pada hadis ini, yang hadis ini dibacakan pada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, cerita berkaitan sedekah pada kita, iaitu berjalan ke masjid. Maka berjalan ke masjid itulah yang juga disebutkan dalam hadis lain, yakni a'addallah, Allah sediakan kepada kita hanya duduk berjalan di masjid ini mendapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Simple, benda simple, benda mudah. Tapi sebenarnya benda ini suatu benda yang akan menjadi kerumitan, masalah dalam kehidupan kita. Walaupun nampak simple pada pendekatan pembacaan kita kata, apa salahnya berjalan ke masjid, pergi pagi, petang, sebagaimana janji Allah. Sebutan hadis baginda, dia kata, Allah kata, yang baginda kata Allah sediakan padanya pagi dengan petang tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini kita baca, ia mengalami satu intonasi yang menggambarkan boleh jadi ia sulit pada kita, boleh mendatang kepayahan pada kita. Walaupun nampak mudah baca kan, pagi petang dapat syurga tempat sebab boleh berjalan ke masjid. Tapi kayu ukur inilah yang diletakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai KPI kepada umat baginda. Bagaimana kita nak meletakkan kita ini berhimpun mendapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya petang ini pun, siapa yang tak nak tempat dalam syurga? Kan mestilah, tanyalah siapa-siapa pun kan. Hakikat kita kata tidak ada sifat pada manusia untuk menafikan bahawa dia tak nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hattalah dalam fahaman non muslim sekalipun, kalau tanya pada depa pun mereka kata, kami juga nak syurga juga. Cuma pemahaman syurga bagaimana wallahu alam. Tapi istilah yang kita sebut dalam pagi petang ini bahawa ini satu keindahan bahasa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya baginda memudahkan laluan kehidupan umat baginda sendiri duduk pada mana? Berjalan ke masjid. Ia satu sedekah, bukan setakat sedekah, tapi melayakkan, menisbahkan tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu hadis yang kita sebut dalam petang ini, cerita tentang tempat dalam syurga berkaitan berjalan ke masjid. Ya Allah sediakan sebagaimana hadis baginda a'addallah. Tuan-tuan, kita sebut petang ini, tak ada manusia yang menafikan perjalanan kehidupan dia tak nak kepada tempat dalam syurga. Tapi ada ayat Allah menyebut ada golongan yang kehilangan tempat dalam syurga Allah. Yakhsarul mubtilun. Sebab tu ada jawapan daripada Allah bila Allah menyebut pada ayat 30 dalam surah Jasiyah. Allah menyebut keuntungan yang berlaku kepada golongan beriman dan beramal salih. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Ya Allah nisbahkan golongan ini adalah dengan bentuk wazalika huwal fawzul mubin. Allah kata manakala mereka yang beriman beramal salih, apa tanda mereka ini mendapat tempat dalam syurga? Nak kita berjalan ke masjid untuk melakukan sembahyang, ia satu bentuk bukan hanya disebut oleh baginda, bahkan Allah berjanji kepada manusia dia mendapat di waktu pagi bahkan petang tempat dalam syurga Allah. Maka ia satu keuntungan yang sebenar yang dimiliki dalam kehidupan manusia. Tidak ada keuntungan, kejayaan yang paling bernilai dalam kehidupan kita kecuali adalah kita ada berada dalam satu jaminan. Jaminan ini bukan jaminan yang menyebabkan kita jadi bangga, kita menyebabkan leka dan sebagainya. Tapi jaminan ini berada dalam bentuk syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita kata bahawa perbuatan kehidupan kita ini ia adalah sekata dengan apa disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam bentuk itu adalah bentuknya adalah berjalan ke tempat melakukan sembahyang. Tuan-tuan, Allah istinbahkan mereka ini mendapat keuntungan yang sebenar dalam bentuk wazalika huwal fawzul mubin. Mereka itulah, dialah itulah al-fawzu, mendapat keuntungan yang nyata, yang jelas. Kalau kita balik dalam pendekatan bahasa uslub tafsir sebagai contoh, kalimah al-fawzu, kalimah al-fawzu dia bukan kalimah yang biasa, kalimah yang menunjukkan tentang dia ni selamat daripada bahaya ataupun dia ini terlepas daripada risiko perhitungan kehidupan. Yakni bagaimana perbuatan kecil sahaja berjalan ke masjid, tetapi
Perbuatan itu sebenarnya menyelamatkan dia, menyebabkan dia mendapat keuntungan yang nyata, yakni mendapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila ayat 27 dibaca dalam surah Jasiyah, ya Allah kata bahawa ini mereka golongan kehilangan tempat dalam syurga, tuan-tuan, mereka tu duduk melutut di padang mahsyar. Nisbah yahsabul mubtilun, rugi. Sebab apa? Duk beranggapan membawa amalan yang banyak, beranggapan bahawa sudah melakukan kebaikan, tiba-tiba bila mana berada di padang mahsyar, itulah yang berlaku. Sebagaimana kalau kita mengambil satu pendekatan yang dibawakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita baca balik satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, cerita tentang satu bani, dinamakan bani inilah bani disebut Bani Salamah, kan? Bani Salamah ni kalau kita pergi ke Madinah, kita pergi satu masjid dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblah lah, kan? Dia 7 km daripada Masjid Nabawi. Seingat saya lah 7 km lah, jauh. Yang ni Masjid Qiblatain itu didirikan di atas tanah kepunyaan Bani Salamah. Sebab ada hadis baginda menyebut Bani Salamah ni diminta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin sebab di sekeliling sekitar Masjid Nabawi ni ada tanah kosong. Kita nak salat fardu berjemaah. Maka Bani Salamah ni minta kepada baginda sebab ada tanah kosong sekitar Masjid Nabawi pada zaman tu, nak minta pindah daripada tempat dia 7 km daripada Masjid Nabawi, nak pindah duduk di sekitar Masjid Nabawi. Apa perkataan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda tanya kepada Bani Salamah. Cerita Bani Salamah ni satu puak daripada puak Madinah lah, wallahu alam. Tapi nak cerita motivasi yang dibawakan oleh Bani Salamah hingga disetujui. Nabi perkenankan apa yang dilakukan oleh Bani Salamah, yakni baginda menetapkan apakah yang mesti berlaku pada Bani Salamah. Kan 7 km ni tuan-tuan, apa Nabi kata? Nabi sebut pada Bani Salamah, betul ke hang nak pindah? Bahasa mudahlah. Kan nak pindah ke Madinah, kan ada tanah kosong, kan nak tinggalkan kampung dia 7 km daripada Madinah. Maka jawapan mereka qalu na'am ya Rasulullah. Kami nak pindah ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Apa perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam? Baginda kata kepada mereka, wahai Bani Salamah, baginda kata, tetaplah kalian di tempat kalian. Maksud tetaplah kalian di mana? Di tempat 7 km daripada Masjid Nabawi. Tuan-tuan nak berulang-alik datang ke masjid, berulang-alik untuk sembahyang. Baginda kata kepada Bani Salamah, tetaplah kalian di tempat kalian. Jejak langkah kalian sudah ditetapkan, dihisap, diambil suatu bentuk yang paling menguntungkan dalam kehidupan kalian. Tuan-tuan, ia keluar daripada sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yakni bagaimana jejak langkah perjalanan Bani Salamah berulang-alik ke Masjid Nabawi. Jauh tuan-tuan, bukannya dekat. Kita berjalan, kita ni kalau melihat tentang perjalanan kita ke masjid, taklah sampai 7 km kan. 1 km pun jarang berlaku tuan-tuan. Tu pun kita start motor tuan-tuan. Kalau jauh sangat lah kan. Tapi ini dengan melakukan berjalan kaki, ini berlaku pada Bani Salamah, yang nak menyebut bahawa bagaimana satu motivasi yang kita boleh ambil daripada kisah kehidupan Bani Salamah. Kita pergi Masjid Qiblatain sebagai contoh. Ini satu bentuk yang kita boleh ambil. Bani Salamah boleh berulang-alik tuan-tuan. Nak cerita keistimewaan sehingga Nabi kata tetaplah kalian di tempat kalian. Maksudnya tak payah pindah. Duduklah di kampung kalian, berulang-aliklah. Nabi kata jejak langkah kalian, tapak kaki sudah dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan mereka kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingkasam mereka kata, oh beruntung sungguh kami sebelum pindah. Maksud kami tak pindah lagi. Mereka tanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam yang nak menyebut bahawa keistimewaan jejak langkah mereka sudah dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nak menunjukkan bahawa itulah kehebatan, keistimewaan tentang Bani Salamah. Tuan-tuan, bila kita tentang perhitungan, beginilah keadaan kehidupan kita.
Sebagaimana Allah menyebut dalam firman Allah, Allah kata hadza kitabuna. Allah menyebut dalam firman Allah, Allah kata hadza kitabuna, ni kitab kami. Kitab kami itu merujuk pada Allah dengan malaikat. Sebab Allah berintah pada malaikat, malaikat tulis dalam buku amalan kita masing-masing. Saya nak menyebut buku amalan sebab ia melibatkan perhitungan pada kita. Hadza kitabuna. Ini ayat kalau kita baca dalam bentuk pegangan sungguh pada kita, ia akan membentuk pada kehidupan kita. Sekali-kali pun kita tak akan reka, kita tak akan lalai. Sebab Allah kata hadza kitabuna. Ulama tafsir kata ayat ini bersama dengan ayat di atas. Cerita golongan yang kehilangan tempat dalam syurga Allah. Tuan-tuan, tidak ada satu benda yang paling mahal dalam kehidupan kita bila kita bincang berkaitan tempat dalam syurga. Maka Allah kata meletup manusia di padang mahsyar. Apa yang berlaku? Manusia tak mampu nak berhelah, tak mampu nak corner, tak mampu nak kelentong, tak mampu nak putar lagi. Maka Allah suarakan satu benda yang paling dekat dalam kehidupan manusia, daripada lahir sampai dia meninggal dunia. Allah suarakan satu tekanan psikologi yang paling tinggi. Haza kitabuna, ni kitab kami. Kitab tu ada 3 tafsiran lah. Yang pertama merujuk pada buku amalan kita. Yang kedua, apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, apa itu Al-Quran. Tapi jumhur ulama tafsir menyebut bahawa bila Allah kata haza kitabuna, ia merujuk pada buku amalan kita masing-masing. Sebab itu manusia meletup di padang mahsyar. Sebab bila tengok buku amalan, Allah kata haza kitabuna. Apa sifat kitab buku amalan ini? Yang tiku alaikum bil haq. Dia berkata-kata kepada kamu semua dalam bentuk bil haqqi, benar. Tidak akan tersalah. Tak ada benda bincang pun. Satu persatu A to Z dibentangkan kepada manusia. Istilah paling mudah, ditayangkan semula kehidupan manusia. Tuan-tuan, saya nak bawa ayat ini bila kita baca dengan penuh iktikad, dengan pegangan sungguh-sungguh, ia akan melazimi pada kita suatu keindahan kehidupan, keelokan kehidupan. Sebab bila kita baca ayat ini, kita kata, mana mungkin, mustahil pada kita nak bina perhitungan yang memenatkan kita bila mana berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin? Sebab tu membaca ayat tersebut kita akan kata, ya Allah, izinkan kesenangan, kemudahan yang berpaut pada kasih sayang rahmat-Mu, wahai ya Allah. Izinkan kami kesenangan melakukan ibadah, perhitungan yang nyata sebagaimana apa yang berlaku pada Bani Salamah. Topik kita berjalan ke masjid sembahyang. Ambil kisah Bani Salamah, Nabi kata jejak langkah hang tu dah dihitung dah dihisap dah. Tuan-tuan, tak ada benda lain dalam kehidupan kita. Kalau kita kata hari inilah, kan, kalau andai sahajalah Nabi masih hidup pada zaman kita, kan, kita bertemu live dengan baginda, tidak ada benda yang kita akan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak berlakulah. Maka didatangkan pada kita kisah yang nyata, cerita tentang Bani Salamah, 7 kilometer, tuan-tuan. Bukannya dekat. Kalau kita hari ni duk pergi juga banyak kali, kan. Tapi kita mengambil suatu istifadah, suatu pengajaran utama dalam kehidupan kita, sebab kita mengimpikan keelokan hidup yang paling tinggi. Apa ni sebuah keelokan kehidupan yang paling tinggi? Ia bukan digambarkan pada zahir kita semata-mata, tapi apa yang dibukukan pada haza kitabuna, dalam buku amalan kita masing-masing. Yang itulah yang sebenarnya yang meletakkan kita berada dalam keelokan kehidupan yang sebenar. Tidak ada satu benda yang kita kata. Betul, Syekh Muhammad Mutawalli menyebut bahawa bila mana Allah suruhkan haza kitabuna, mana mungkin kita mampu untuk berhelah, putar, ada jawapan, ada sesuatu yang lain yang kita boleh pusing lagi, tuan-tuan. Sebab Allah kata yang tiku alaikum bil haq, yang akan berkata pada kamu tersebut buku amalan ini, kan, sebagaimana kita baca dalam surah Yasin sebagai contoh, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, sampai habis, kan. Tuan-tuan, mulut ditutup, habis licin, dikunci, akhir datang kesaksian pada manusia.
Apa yang mendatang kesaksian pada manusia? Tubuh badan masing-masing. Tuan-tuan, tubuh badan masing-masing. Tubuh badan menyatakan kesaksian. Sungguhkah dia melakukan sekian? Ya, sungguhkah dia duduk dalam keadaan kebaikan dan sebagainya. Tubuh badan masing-masing. Boleh tak kata apa-apa. Ini perhitungan yang kita katakan semoga-moga ia tidak berlaku pada kita. Kenapa? Sebab kita nak, sebagaimana kita membacakan firman Allah, Allah kata wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai penyaksi. Yang kita nak keuntungan sebenar pada kita termasuk dalam golongan bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Tapi balik pada hadis yang kita baca ni kan, bila baca ni Nabi kata ni untungnya istimewa Bani Salamah. Kan jauh daripada Masjid Nabawi tapi boleh berjalan kaki pergi ke sembahyang. Yang Nabi kata jajak langkah dia tu Bani Salamah ia sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cinta. Sebab tu bila kita baca pada hadis lain menyebut tentang persoalan-persoalan berkaitan berjalan ke masjid untuk sembahyang dan sebagainya contoh, inilah satu bentuk yang disebut juga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda kata ceritakanlah, sampaikanlah satu berita gembira kepada mereka yang disebutnya berjalan ke masjid. Berjalan dalam erti kata bahasa kita hari ini boleh dalam pelbagai lah, bukan hanya berjalan kaki. Tapi nak menyebut bahawa naik motosikal pun sama, kereta pun sama. Lakukanlah perhitungan yang pelbagai. Sebab kaedah kehidupan kita ini berbeza. Kan? Tapi ambillah sunnah itu. Yakni berjalan ke tempat melakukan sembahyang. Di mana ia terpulang. Tapi cerita bila Nabi kata sampaikanlah. Kan? Kamu sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang berjalan ke masjid. Yang Nabi kata kembali bin nubi atam yaumul qiyamah. Apa Nabi kata bahawa dia akan mendapat kesempurnaan cahaya ketika mana dia berada di yaumul qiyamah. Tuan-tuan, asbab meletakkan kehidupan kita, kewajipan tentang berjalan ke masjid, tempat sembahyang contoh. Yang Nabi kata atam, sempurna cahaya padanya. Bila mana? Yaumul qiyamah. Ini cerita manusia yang mendapat zalika huwal fawzul mubin. Saya balik pada ayat yang sama, ayat 30 dalam surah Jasiyah. Apabila Allah cerita ni manusia paling untung. Syekh Muhammad Mutawalli kata apa maksud zalika huwal fawzul mubin? Az-zahid al-muti' bin naf'il kamil. Istilah paling mudah disebut dalam petang ini bin naf'il kamil. Apa tanda yang berlaku padanya? Di bagaimana dia mendapat keuntungan sebenar? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebut bin nafi'il kamil. Dia mendapat dia menggunakan kehidupan dia dalam bentuk bin nafi'il kamil, dimanfaatkan sepenuhnya. Dimanfaatkan sepenuhnya. Segala perhitungan kehidupan dimanfaatkan sepenuhnya. Apa yang ada dalam kehidupan yang dibawa dengan sepenuhnya keyakinan. Sebagaimana contoh kita membacakan ayat Maliki Yaumiddin pada kita. Tuan-tuan baca ayat Maliki Yaumiddin. Baca ayat ni tuan-tuan. Kita kata kita bukan nak jumpa Allah, tapi mesti jumpa Allah. Kan? Mesti jumpa Allah. Bukan kata akan datang jumpa ke, akan berlaku ke, tak. Dia mesti duduk daripada jawapan pada kita. Dia baca ayat Maliki Yaumiddin. Mesti jumpa Allah. Ayat ni bila dibawa pada kita sebagai pendidikan yang paling mendalam. Dia bukan hanya duduk pada zikir pada lidah kita semata-mata. Dia mesti jadi makanan pada kita. Makanan maksud dia sudah sebati dalam kehidupan kita. Sebab kalau setakat berhenti pada zikir pada lidah semata-mata, lidah kita ni pendek je, 6 cm je. Betul ni? 6 cm je. Dia tak panjang lidah kita je. Entahlah. Saya pun doktor jangan bagi. Saya pun tak tahu juga. Tapi nak cerita, kita tidak melekat. Ia hanya sebutan zikir, sebutan Maliki Yaumiddin. Ia mesti jadi makanan. Makanan duduk kat mana? Duduk dalam perut kita. Istilahnya usuh kita. Usuh kita pula, kalau kita ni sebuahnya, kan, ia lagi panjang, 6 kali lagi panjang daripada tinggi kita, tuan-tuan. Betul ni? Entahlah, saya tak tahu juga Ustaz. Doktor cerita. Kan? Tapi nak cerita ni sebuah usuh pada kita menggambarkan keluasan hawa nafsu. Jadi bagaimana keluasan hawa nafsu ini? Zikir kita sebut Maliki Yaumiddin boleh. Tetapi ia mesti jadi bukti nyata pada kita. Sebagaimana bila Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal.
Dia bangun pagi, Muaz bin Jabal bangun pagi, jumpa baginda, dia menangis, happy. Nabi tanya apa sebab happy? Aku happy hari ni ya Rasulullah. Ini bahasa taslik lah, saya terjemah balik. Happy dalam pagi ni ya Rasulullah sebab aku bangun sebagai mukmin. Kan? Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal. Dia kata, sungguh kamu mukmin? Ya Rasulullah, aku buat sekian. Maka Nabi kata balik pada Muaz bin Jabal, kamu mesti nyatakan bukti di sebalik apa yang kamu kata. Sungguh ke kamu itu mukmin? Nak cerita bagaimana? Dia bukan hanya terikat pada lidah semata-mata. Manusia boleh mengatakan baik ataupun sebaliknya. Duduk pada lidah. Lidah yang pendek semata-mata. Tapi adakah ia menjadi makanan yang baik ataupun yang tidak baik? Sebagai contoh, sebab tu bila kita baca ayat Maliki Yaumiddin, apa kita niat? Dia berhimpun pada kita niat yang utama, matlamat cita-cita yang paling tinggi. Tidak bukan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa dengan Allah ni, dia menjadi suatu pegangan utama muktamad dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kita tak jumpa Allah. Tu Mu'tazilah. Ni pandangan berbeza, bukan pandangan berbeza yang dihukum sebagai sesat. Nikmat paling terbesar dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berjumpa dengan Allah. Bukan nikmat syurga, bukan berkaitan nikmat syurga ataupun azab dalam api neraka Allah. Tapi nak menyebut pada kita dalam petang ini satu keindahan. Apa kita sebut Maliki Yaumiddin? Membaca ayat ini dengan penuh makanan sebenar pada kita. Kita tak akan sekali-kali akan melakukan benda yang bersalahan dalam hidup. Benda yang salah, benda pincang, benda dosa, benda maksiat. Sebab kita mengikat hidup kita dengan membaca ayat Maliki Yaumiddin. Dia macamlah kita baca ayat lain. Banyak ayat lain tuan-tuan baca. Kita baca al-yauma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulmal yaum. Innallaha sari'ul hisab. Allah kata al-yauma, hari tersebut setiap jiwa akan dibalas apa yang diusahakan. La zulmal yaum. Tidak ada sedikit pun kezaliman pada hari tersebut. Allah nisbahkan innallah, Allah tu amat cepat hisabnya. Yang nak menyebut tentang keadilan Allah, maha bijaksana Allah, tak lambat, tak lebih, tak kurang, tak apa-apa sahaja, on the spot. Bagaimana bentuk keadilan Allah, perhitungan. Tuan-tuan membaca ayat ini letak dalam kehidupan kita. Kalau kita muhasabah, mana mungkin kita mampu berkata benda yang tak betul dalam kehidupan sedangkan kita sedang membaca ayat tersebut? Mana mungkin kita akan melakukan perbuatan nisbahnya adalah mazmumah? Apa contoh? Dengki, mengumpat, menghina, apa sahaja. Kita dah baca ayat, bukan hanya duduk pada lidah, tapi jadi makanan pada kita. Sebab tu ayat bila dibaca, firman Allah, wahyu, ia dibaca dalam bentuk i'tikad, pegangan utama. Mana mungkin, mustahil aku baca ayat ini tapi berlaku lagi mengumpat macam tu. Tak boleh. Jadi kepelikan. Inilah bentuk didikan dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata inilah benda cahaya yang sungguh atam, sempurna sungguh pada dia. Apa yang dia bawa? Dia bawa keelokan kehidupan sebenar ketika mana yaumul qiyamah, petanda dia berada dalam jagaan rahmat Allah yang akan melayakkan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita sebut dalam petang ini satu topik saja. Cerita berjalan ke masjid, tempat sembahyang yang Nabi nisbahkan, ia juga adalah satu bentuk sedekah. Yang ni baginda meletakkan bahawa tidak akan ketinggalan, tak akan tertanggal. Maksudnya apa yang kita lakukan, jejak langkah, tapak kaki kita duduk berjalan pergi satu langkah, ia sudah dihitung sebagai satu sedekah dalam kehidupan kita. Bukan setakat itu semata-mata, saya mengulangi balik. Jejak langkah itu dah juga disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa dia mendapat tempat di waktu pagi, waktu petang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Topik tentang tempat dalam syurga bukan topik yang remeh-temeh. Dia menjadi topik, menjadi impian, cita-cita seluruh manusia tuan, zaman berzaman. Yang kita minta pada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Yang ketiga, kita topik berjalan ke masjid, mengambil kisah Bani Salamah, 7 kilometer daripada Masjid Nabawi.
tuan-tuan, Nabi kata jejak langkah hang sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nak menyebut pada kita keistimewaan berjalan ke masjid, menunaikan sembahyang di tempat salat di mana-mana sahaja, yang mudah-mudahan kita mengikat kehidupan kita sebagai pegangan iktikad, keyakinan, kepercayaan, dibawa dalam sesuatu menjadi suatu bentuk makanan pada kita supaya sebati pada kita, bahkan ia dibawa sepenuhnya hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah izinkan pada kita berada dalam satu bentuk yang dinamakan hidayah. Hidayah juga datang dalam bentuk ilmu. Ilmu itu menisbahkan ketahuan, maklumat, pengetahuan pada kita. InsyaAllah biiznillah Allah memandu kita pada hidayah supaya Allah menunjukkan jalan pada kita, jalan yang dijaga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh kekal dalam bentuk berjalan ke masjid, tempat sembahyang, dalam melaksanakan ibadah kita, ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan sentiasa berlaku pada kita konsisten hinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam petang ini sedikit sebanyak satu topik yang kita bincang, insya-Allah biiznillah, mudah-mudahan difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.